Wah, biskut yang sedap. Saya mahu lagi. Di mana semua biskut? Sudah habis? Tidak. Bukan lagi. Wah, siapa di sana? Kemana kamu melihat Jess? Oh, wow. Ia boleh jadi. Itu Santa Claus. Oh, kawan-kawan. Apa Baby Jess tidak gembira? Adakah dia kehabisan biskut? Itu tidak boleh. Saya datang untuk menyertai cabaran kulinari. Mari kita mulakan. Mari kita pilih apa yang akan kamu masak dulu. Oh, mari kita lihat apa yang ada di dalam. Hebat. Buatkan saya kek. Kamu semua boleh uruskan. Saya perlukan berti jagung, tetapi apa yang kamu fikirkan, Santa? Saya pun tak tahu. Saya perlu fikirkan. Oh, saya dah fikirkan. Oh, dari Madris. Ini apa yang kamu bawa untuk kek? Wah, ini krim yang paling sedap. Terima kasih. Dan juga kek span. Dan juga coklat putih. Ya, Tuan. Itu sahaja yang saya perlukan. Terima kasih kepada pembantu setia saya. Jumpa anda di Kutub Utara. Ho, ho, ho. Apa? Lain kali period modis pergi sa pari-pari. Baiklah saja sinterukin wasak campur sa popcorn dan marshmallow puff dalam mangkuk. Campuran yang homogen harus diperoleh. Mari kita pasang kek picit krim ke atas kek span, kemudian letakkan lapisan kek span yang lain, dan ini perlu diulang beberapa kali. Hebat. Sekarang kita terus sudah dengan krim. Wah, ini menjadi pokok Christmas hijau, tapi anda boleh beri bahan-bahan. Pita kedai bunga hijau yang cantik dari krim ke seluruh kek sempurna. Sekarang kita ceridai hampir saus beri pokok Christmas. Mari tambah taburan merah dan hijau. Wah, ia juga dan hebat. Ia ceridai seri pokok Christmas yang dihias. Sekarang kita membuat bintang daripada coklat putih di bahagian atas pokok Christmas kita. Ho, 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 ho. Miley, kemana kamu suka kek saya? Itu hebat, Santa. Kamu melakukan kerja yang baik dan saya memutuskan untuk membuat kek manusia salji. Lihat, saya sudah memasangnya dan saya akan menambah beberapa kepingan kelapa sekarang seolah-olah ia adalah salji. Akan ada lobak sebagai hidung. Baiklah, sekarang mari ambil coklat Santa. Ho. Wah, ia kelihatan betul-betul seperti saya. Saya perlu mengeluarkan semua pembungkusan dan merasai coklat itu. Saya suka. Ia sangat lazat. Apa? Tidak. Saya tidak mahu berada di tempat coklat ini. Santa, apa yang awak cakap? Awak takut ia cuma M&M's di dalam. Ia akan membantu saya menambah semua butiran yang diperlukan. Lihat sendiri betapa hebatnya hasilnya. Sekarang mari ambil Oreo kecil. Mereka akan menjadi mata orang salji saya. Sedia. Ia sangat cantik, Miley. Kamu telah melakukan kerja yang baik. Chef, apa yang kamu hasilkan? Saya menghancur tebah hiasan, iaitu sendiri berwarna merah. Kami membuat reban daripada gula-gula kenyal dan gula-gula tebu manis untuk hiasan. Dan siap! Selamat menjamu selera Jess! Wah, semua kek nampak hebat. Di mana saya patut mula? Oh, betul. Orang salji itu sangat menarik. Sangat sedap. Ya, saya suka. Hidung ini diperbuat daripada apa? Oh, adakah ini lobak merah sebenar? Saya benci sayur-sayuran. Saya takkan makan lagi. Sekarang mari cuba hadiah manis ini. Wah, hebat. Ada kek coklat di dalamnya. Sangat sedap. Saya suka hadiah ini. Dan apa ini? Oh, ini adalah pokok Christmas yang lengkap. Betapa hebatnya. Saya buat mencobanya. Sangat sedap. Pokok Christmas itu sangat lazat. Saya telah memilih pemenangnya dan ia adalah Santa. Terima kasih, Jess. Kamu sentiasa dalam senarai gadis baik. Tahniah kepada saya. Apa
yang boleh kamu masak kali ini? Baiklah, saya sudah memilihnya. Apa yang ada dalam postcard ini? Oh, koko. Oh, saya perlukan sekarang. Oh, Koko, saya punya idea. Ni hanya perlukan 2 bahan. Campur ke susu coklat dalam periuk. Kita perlu memanaskannya dan kacau. Isteri saya sering membuatkan minuman ini untuk saya selepas malam yang sukar di tempat kerja. Tuangkan ke dalam gelas. Lihat betapa cantiknya. Kita perlu tambah sedikit ais. Saya akan buat beberapa keping salji. Itu sahaja. Sekarang kita letakkan dalam gelas. Oh, ia sangat sejuk seperti yang saya suka. Oh, Miley, apa yang kamu hasilkan? Terima kasih untuk marshmallow dan batang poki. Saya sudah tahu apa yang boleh saya buat daripadanya. Orang salji, lihat betapa comelnya. Auto saya sudah siap ya. Saja komposi coklat tuangkan air, tenis air, ayuksan maltesers, and cocoa syrup. And dessert kali sa gambors on it. There's like, where you be pink star? Awi cream menjadi cocktail coklat mengsearch lazat, beras tengah berkervasyo, hias dismerge krim putar, and lebih banyak lagi tentunya. Tabur kaldu kue taburan manis tahun baru. Sedia. Oh, sangat cantik. Hei, kemana perginya susu saya? Saya akan memerlukannya. Saya ada sebalang Nutella di sini yang tinggal sedikit sahaja. Tuangkan susu coklat ke dalam balang hingga penuh. Dan lihat, saya ada idea lucu. Saya letakkan KitKat pada gerudi. Hebat kan? Sempurna. Oh, wah, begitu sedap. Saya suka KitKat. Koktail saya sudah siap. Cepatlah beritahu saya siapa yang menang. Wah, itulah yang saya perlukan. Mari kita coba. I thought bila dengan jamin itu adalah koko dalam balang dengan Nutella. Luar biasa tetapi rasanya biasa. Baiklah, mari kita cuba sesuatu yang lain. Oh, ia adalah orang salji lagi yang dibuat daripada marshmallow dan koko. Bagus. Biar saya cuba. Lelaki salji marshmallow ini sedap. Oh, tetapi koko ini sangat sejuk. Tidak, saya tidak suka itu. Oh, dan apakah ini? Ia sangat cantik. Biar saya cuba. Sedap. Saya telah memutuskan chef menang. Oh ya, saya tidak ragu bahawa saya akan menang. Terima kasih, Jess. Anda telah melakukan kerja yang hebat. Postcard terakhir yang tinggal. Apa yang akan kamu masak sekarang? Betul-betul menarik. Oh, ya, saya mahu itu. Saya mahu kecauan. Mula segera. Ini hidangan istimewa saya. Dari kita rebat bersausawan site relevant pop rocks vanilla indirect sa dalam periya abzos bercaramel menjadi cair and ay water kisar kinabatingnya. Sekarang mari kita kembungkan belon. Itu sudah cukup. Celupkan dalam karamel. Hibudaya borgat harus diuturin caramel cek tugan na santa. Sudah baik sudah bantu gaya bu sudah tentu. Tidak masalah. I say di bayar sa resan, ya dari very case to Santa, it was surgery belon suman jiwa dari sphere caramel. Here was ambil cake cawan coklat, picit sedikit krim di atasnya, yang letakkan pokok Christmas manis, and trim dengan bola caramel. Tabuka ripto manik-manik, dan tirban di bol tahan burial Zoibor. Itu grizzly archer cantik daw what is sedap. Oh, kemana kecauan ini pergi? Saya perlukan satu. Saya harap Anda tidak kisah, Chef. Saya telah mencipta hiasan yang cantik. Saya Brandon Kutub salah magic seluruh dunia pada Christmas. Tahu, di badan saya buatlah Rudolph. Cuma jangan beritahu yang lain. Wah, ia kelihatan hebat, Santa. Boleh buat ice cream dalam kon waffle ini, tolong? Wah, saya tak pernah lihat benda seperti ini. Ternyata ia adalah ice cream. Oh, terima kasih.
Ia sangat lazat. Kami letakkannya di atas kek cawan. Kami buat telinga, hidung, mata. Betapa indahnya. Jess, cubalah. Ayo. Hurray, kek cawan. Semuanya berbeza. Saya mahu mulakan dengan yang ini. Ia kelihatan seperti belon Christmas. Oh, tidak. Oh, lidah saya beku dalam karamel. Saya tidak mau mencubanya. Baiklah, bagaimana dengan yang ini? Oh, ia kelihatan seperti rusa. Tiada yang luar biasa. Tetapi agak sedap. Saya suka gabungan ini. Dan apa ini? Oh, betapa comelnya kek cawan ini. Dan gabungan ais krim dan kek cawan yang hebat. Sangat bagus. Sesiapa yang menciptanya pasti menang. Ia sangat lazat. Hooray, kemenangan milik saya. Dia suka idea saya. Adakah Anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.